Memang aku T20. Aku bukan B40. Kalau kau tak ada duit, tak guna pun kau sihat. Aku rasa aku tak perlu buktikan pun, orang dah tahu aku banyak duit. Kalau B40 punya mindset, Sibuk pergi gym, duit tak ada pun. Tak semua benda mak bapak kita cakap kita kena dengar. Gemuk yang dia orang jumpa tu gemuk yang pemalas. Gemuk pemalas yang memang kau tahu lah, jenis duduk atas katil, main ML, main Mobile Legends. Kalau mindset kau time gemuk, kau loser, kau loser lah. Aku sewa girlfriend. Sekarang ni macam ni lah. Perempuan tu boleh dapat lifestyle yang gila babi lah. Buat apa aku nak bayar dia? Tapi aku cakap benda betul. Adik kakak semua aku try. Ramai gila influencer, artis perempuan kat Malaysia ni yang pernah DM aku. Tapi aku tak nak reveal je. Sebab sorry lah, dia memang bukan taste aku. Taste aku lagi tinggi daripada Ali Aziz lah. Ali Aziz. Bukan semua ulama cakap forex ni haram. Ya aku serabut bila orang cakap forex judi. Kau tak forex judi? Tak judi. Memang jauh beza. Forex ni bukan judi, tapi forex ni haram lah. Harus dan haram. Aku nak cakap satu lah kat netizen luar sana, kau pergilah tengok telefon mak bapak kau, atuk nenek kau ada tak MT4, MT5. Kalau orang kecam aku, duit aku 1 sen pun tak luar dalam bank, aku tak kisah. Gerombolan mak repit. Dah dia duduk tengah-tengah bawa macam tepi pantai. Takkan aku nak kena break. Aku ni 200 km sejam. Bila dia orang sampai tu, baru aku tahu tu Hakim Stopa. Jojo punya benda tu as a man, lelaki sejati. Tapi dia fight pun banyak kalah juga. Elok je ahli rakit tu menang lagi banyak oleh dia. Kau rasa dia Islam punya kenyataan tu tak bagus? Aku cakap tak pakai otak. Aku rasa dia tinggal otak dekat rumah. Kau orang yang paling kau nak prove them wrong. Jojo. Kenapa? Apa yang dia buat salah kat kau? Dia sembang